Menang motor! Menang motor! Hai, Assalamualaikum. Bagi. Aku menang motor. Bagi. Bagi. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa bang? Nama Muhammad Kushairi. Apa perasaan abang menang motor ni? Perasaan abang? Lah bang. Memang tengok live. Betul. Tengah dekat hospital. Tengah kat hospital. Ya betul. Dekat hospital. Tiba-tiba dapat cabutan bertuah, naik call. Tak sangka lah, nervous lah. Tak sangka. Tahniah lah bang, menang motor kan. Nak minta tanya abang ni bang. Putan-putuan kontes ni daripada start bulan 8. Abang antara orang yang terawal lah datang tukar cermin kereta. Pada waktu sama kereta abang pun barang yang pasang lah. Ya betul. Ramai orang cakap aku select, betul ke bang? Tu tak betul lah bang. Sebab saya pakai pun bukan kereta konti ke kereta apa kan. Saya pakai Myvi lama. So saya datang ni, abang buat memang terbaik lah. Memang teliti. Cara layang semua memang terbaik bang. Yalah, orang nampak kita dekat atas. Lepas tu orang nampak kita buat kereta-kereta mahal pula tu kan. Ya betul. Orang akan cakap dia ni select lah apalah kan. Benda macam tu dengar cakap orang tak guna. Ya betul. Kena berurusan dulu. Datang dulu. Baru kau tahu kita baru tahu macam mana abang pasang. Last kali boleh? Ya. Apa perasaan abang bila nama abang naik menang motor bang? Abang rasa macam ya tak ya je ke macam mana? Memang aku daripada JB ni bang sanggup datang sini. Excited aku. Kan? Nak tunggu. Brother ni kena cepat ambil. Kalau tak lagi susah hati aku ni. Betul bang. Excited. Memang excited bang. Tiba-tiba menang motor. Semua dah register lah. Semua dah register. So hari ni tinggal abang ni ambil je lah. Apa-apa pun tahniah lah bang. Abang bagi ucapan sikit bang kat follower aku bang. Yang mana nak tukar cermin kereta. Tak tahu dekat mana kan. Takut pasang tak cun apa semua. Okey. Siapa yang nak pasang cermin kereta pecah ke. Nak claim insurans ke. Boleh datang ke kedai barong. Pasang dengan teliti, dengan cermat, dengan orang cakap bagus lah. Teruskan lah sokong aku guys. Aku perlukan customer macam korang. So ada masalah cermin kereta, korang boleh cuba cari sini. Cuba buat dengan aku. Dah cuba dulu baru tahu kita ni macam mana. Last sekali bang, bagi sikit bang. Bagi. Menang motor! Menang motor! Bang, tahniah bang. Okey bang, terima kasih. Baik, Lagi. Assalamualaikum. Oi, laju. Terima kasih kak. Ambil pusing dulu.